kita akan menghadapi krisis air yang besar dalam tempoh 1 tahun akan datang. Jadi apakah tindakan kerajaan negeri? Dan Menteri Besar menjawab, saya masih ingat lagi, kita akan pastikan lori-lori turbo, tangki dihantar ke kawasan-kawasan yang tak ada air ni. Saya tengah cakap, air tak ada. You nak hantar pakai isi air lori tangki tu pakai air apa? Dia tak faham soalan. Ini yang saya cuba masukkan. Dan kerajaan dan rakyat Negeri Sembilan ni dia tengah ada satu Menteri Besar yang tak akan boleh menyelesaikan masalah. Saya pernah cakap dengan Menteri Besar, Negeri Sembilan ni 10 minit je daripada airport. Betul. Tapi saya tak pernah nampak turis. Tapi Menteri Besar dia menjawab, di Port Dickson tu ramai je turis pelancong asing. Okey. Menteri Besar salah faham tu. Itu bukan pelancong asing. Itu pekerja asing. Betul. Ya, betul. Pekerja asing. Tunjuk satu muka Mak Saleh dalam nilai. Betul. Betul. Ya. Podcast Sembang Santai episod ke-8 bersama saya Sanjeevan dan hari ini masih nama sudah lagi lah. Tak tukar bang. Nama lagi lah. Saya masih dalam mood raya. Masih mood raya kan? Saya dalam mood More. Oh. Lain sikit. Hari ini nampaknya kita merupakan episod yang ke-8 ya? Ya, cepat dah 8. Ya, ke-8. And then we have a special show today. Okey, betul? Apa special ini? Podcast kita episod ke-8 ni kita ada tetamu khas. Kita bawa tetamu khas untuk penonton kita. Oh baik, selepas episod ke-8 kita sudah bawa tetamu khas pula. Yes, after this kita akan mula membawa ramai tetamu baru, bicara baru, idea baru. Yes. Oh, bagus. Hear the problems on the ground. Okay, that's good. Yeah, we get more people to come and share their thoughts with us. Betul. So hari ini kita ada Ahli Dewan Undangan Negeri Labu dari Negeri Sembilan yang juga merupakan Ketua Pembangkang Negeri Sembilan, YB Hanifah Abu Bakar bersama kita. Apa khabar YB? Baik. YB Hanif, selamat datang ke Sembang Santai. Terima kasih. Biasanya kami berdua sembang santai selama ni. Selama ni kami berdua sembang. Saya sembang, dia santai. Ini saya jawab. Kita kasih panas sama-sama lah. Okay. So YB bersedia untuk menerima soalan-soalan yang tajam, panas. Dah 1 tahun lebih pengalaman. Bukan boleh dah. Boleh. Ini baik ni. Ini baik. YB ni dah memang berkaliber masuk kita punya ni. So YB bertanding dalam Don Labu hari tu kan. YB menang. Baik. Jadi macam mana pengalaman menjadi adun kali pertama? 2023 bila diumumkan sebagai pemenang di Don Labu, itu ada satu keadaan yang luar biasa bagi saya sebenarnya. Satu pengalaman baru bila diumumkan oleh Ketua SPR. Ya biasa kan bila dah menang dia angkat tangan dan calon Perikatan Nasional menang dengan majoriti 1,016 undi 116 undi, tu memang saya rasa sangat-sangat gembira lah untuk Perikatan Nasional kan. Dan hari ini dah hampir 1.5 tahun sebagai adun Labu. Kita bermula dengan agak berhati-hati ya. Sebab kita kelima-lima adun Perikatan Nasional yang menang, kita semua baru. Jadi dah pada masa tu mesti kita berdebar semua. Kelima-lima adun di Negeri Sembilan semua orang baru? Semua baru. Semua baru. Jadi dah tentulah bila kita dah sedang dun, kita tahu Negeri Sembilan ni kita menang 5, kerajaan ada 31 dengan Tok Mat, kemudian ada Tok Jalal, Anthony Lok, nama besar. Wiwit
kemudian YB Aminuddin Menteri Besar kan. Bukan senang. Tapi itu adalah satu sekali lagi perkara yang luar biasa bagi saya. Luar biasa yang saya ambil itu sebagai cabaran. Tapi hari ini lepas 1 tahun setengah dah jadi perkara biasa lebih kan. Kadang-kadang bila awal ni orang sebut kita panggil YB mula kekok. Ada masa saya terlupa saya dah jadi YB. Tapi alhamdulillah hari ni lepas dah 1 tahun setengah bulan 6 ni kita dah hampir 2 tahun. Kita dah mula matang menjalankan tugas sebagai yang berhormat. Kita dah mula biasa dengan kekangan sebagai pembangkang. Jadi saya rasa saya dah bersedia ke era lebih baru lebih mencabar. InsyaAllah mungkin masa tu kalau saudara Sanjeewan jadi calon, saya dah boleh jadi guru. Dah boleh jadi guru. Kalau dulu belajar rentak, hari ni dah boleh mengajar. Dah boleh mengajar. Oh, bagus. Jadi mengajar. So YB, pada awalnya apabila akhirnya PRN Negeri Sembilan, YB bukan ketua pembangkang kan pada masa itu. Saya rasa lepas beberapa bulan baru YB dilantik sebagai ketua pembangkang. Jadi boleh tahu kenapa sebelum YB ada orang lain, kenapa lepas tu YB dinaikkan? Pada awal lepas menang PRN, jadi kita Bersatu ni diketuai oleh Perikatan Nasional 9 diketuai oleh Bersatu. Dan Bersatu ni ada 2 adun, satu di Labu dan juga satu di Gemas. 3 daripada Parti PAS di bahagian Pinang, Serting dan juga di Paroi. Jadi pada masa berkenaan, pada peringkat awal kepercayaan atau pimpinan memberi peluang kepada sahabat saya Adun Gemas, dan alhamdulillah dia sebenarnya menjalankan kerja dia dengan cemerlang di sidang DUN. Saya beliau memimpin penggal pertama sidang pertama kan. Selepas daripada itu ada pelantikan ketua Badan Perhubungan yang baru. Sebelum tu masih lagi dipegang oleh Timbalan Presiden Datuk Peja. Selepas ada perubahan dan saya dilantik, diberi kepercayaan oleh Tan Sri Presiden, dilantik sebagai ketua Badan Perhubungan dan juga pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Jadi dah semestinya kalau kita ikut aturan atau penjawatan dalam politik, ketua lah harus memegang sebagai ketua pembangkang. Jadi dalam masa yang sama, setelah berbincang dengan YB Wan Gemas, kita sepakatlah dan saya diberi kepercayaan oleh Tan Sri Presiden untuk memegang jawatan sebagai ketua pembangkang. Berdasarkan penjawatan saya sebagai ketua Badan Perhubungan Negeri dan juga pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Okey. So YB, baru-baru ni bukan baru-baru ni lah, beberapa bulan lepas ujung tahun lepas kan, pemilihan Parti Bersatu telah berakhir dan saya difahamkan YB telah menang sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu. Tahniah. Terima kasih. So saya difahamkan juga YB menang antara top 10, nombor ke-6. So saya rasa perjalanan yang jauh, yang cukup rumit untuk orang kali pertama masuk bertanding dalam MPT ni. Saya rasa pada ketika itu ramai bertanding kan YB? Bukan 80 lebih. So 80 lebih YB dapat tempat ke-6. Hebat. Maksudnya cemerlang lah buat kerja di sana. Dah lama. Saya tanya satu soalan YB. Dengan kekangan peruntukan di sana kan, pastinya kan, bagaimana YB balance the needs of your constituency? Saya jawab dulu soalan Datuk Sanjeewan. Parti Bersatu ni parti pertama saya. Saya bukan ahli UMNO. Itu yang saya jawab balik soalan bila diajukan YB Yang Berhormat Senaling Datuk Ismail Lazim mengatakan Bersatu ni harus dibubar dan juga ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Bersatu harus kembali kepada UMNO.
Tapi saya memberitahu, minta maaf, Bersatu ni bukan ahli parti UMNO yang kecewa. Sebab saya sendiri adalah ahli Bersatu original sejak 2016. Sejak 2016 saya sebagai ahli biasa. Kemudian 2020 saya bertanding sebagai ketua bahagian, menang. Kemudian saya dapat menjadi ahli majlis pembenaran nilai. Saya masa tu sedang mula nampak yang saya ada peluang yang baik dalam politik. Kemudian saya teruskan bertanding sebagai diberi peluang bertanding sebagai adun, dan saya menang bertanding pilihan raya negeri, mengalahkan Esko Kerajaan Tempatan, Esko Luar Bandar daripada PKR. Kemudian saya 2024 bertanding lagi sebagai ketua Bersatu Bahagian Rasah, menang. Dan saya menawarkan diri bertanding sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi. Jadi disebabkan faktor Bersatu ni sejak 2016, saya kenal ramai ahli-ahli Bersatu yang lama, dan sebab itu saya mempunyai peluang yang baik dengan sokongan sahabat-sahabat, termasuk ahli-ahli yang lama yang baru, dan mungkin cara berkempen saya rajin lebih sikit. Alhamdulillah kita menang lah. Tapi saya percaya sebab usaha berterusan sejak 2016 usaha berterusan. Kita tahu Parti Bersatu ni ada masa dia pada tahun 2020 selepas Tun keluar, kita ada ada Bersatu blackout lah apa. Jadi saya masa tu bersama kawan-kawan yang lain, kita masih kekal dalam Bersatu. Walaupun sudah bagi tahu saya sebenarnya adalah Tun ni idola saya. Tapi walaupun Tun idola saya, tapi saya tidak ikut sama, sebab bagi saya perjuangan tu, prinsip saya bersama Bersatu tu agak kekal setia lah. Kekal setia kan. Alhamdulillah, saya rasa dengan semua perkara tu saya dapat menanglah sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi. Tapi yang mengejutkan nombor 6 lah. Nombor 6 tu memang mengejutkan kan. Tapi terima kasih pada semua ahli-ahli Bersatu kan yang menyokong saya sehingga dapat menang nombor 6 ahli majlis pimpinan tertinggi. Jadi pada soalan Sudan, memang kekangan sebagai adun, tak ada peruntukan, itu memang satu yang bila kita dah bergelar sebagai yang berhormat, baru kita tahu berapa sukar. Sebab kita tak boleh secara berterusan memberitahu kepada masyarakat kat luar sana bahawa kita tak ada peruntukan. Tak boleh macam tu. Sebab kali pertama, kali kedua mungkin mereka faham. Tapi bila dah berterusan, itu akan jadi satu backfire juga pada YB kan. Jadi lebih-lebih Perikatan Nasional kan mula diterima oleh, bukan mula, dah lama diterima oleh rakyat, kita nak kekalkan. Betul. Jadi saya mencari alternatif sendiri lah, supaya kita mencari dana peruntukan supaya dapat membantu di kawasan. Tapi kalau nak kata selesa, tak juga. Tapi sekurang-kurangnya selepas tahun lebih ni kita dah mula biasa kan. Kita dah ada peruntukan gaji, kita dapat berbelanja dengan berhemah. Yang pertama. Yang kedua pula, terima kasih kan, kepada Kerajaan Madani ini kan, sebab dia menyusahkan rakyat. Jadi bila dia menyusahkan rakyat, kerja kita senang lah. Sebab rakyat tahu kan, barang mahal semua. Maknanya kita tak ambil kesempatan, tapi kita memberitahu perkara yang betul. Jadi lagi menyenangkan kita. Sebab marah pada kita tu kurang, marah pada Kerajaan Madani itu banyak. Betul. Tapi akhirnya yang marah, rakyat juga marah. Sebab betul. Ini pandangan saya YB. Kalau bila YB dah jadi adun ni, rakyat datang ke pusat khidmat YB dengan harapan YB akan membantu mereka. Kadang-kadang mereka tak dapat nak bayar yuran bas anak. Mereka datang pada YB tolong bayar. Tapi bila tak ada peruntukan, kadang-kadang terpaksa keluar daripada poket sendiri untuk bayar. Tapi berapa ramai yang YB boleh bantu macam tu? Saya lepas jadi YB ni kan, anak saya dia cakap kan, ayah tak pernah belanja pun lagi pakai gaji YB ni. Tapi itu memang kebenarannya. Sebab bila kali pertama saya jadi YB,
bulan pertama saya dah berbelanja duit sendiri. Jadi bila dapat terima gaji tu sebenarnya dah duit kita balik lah. Jadi itulah berterusan sehingga hari ini. Macam saya bagi tahu tadi, walaupun sukar, tapi saya masih boleh membantu masyarakat di kawasan saya khasnya. Bukan dia yuran sekolah. Bil api, bil karen, kemudian macam-macam bil lah. Macam-macam bil. Orang yang uzur susah kan. Ada masa kadang-kadang bukan kadang-kadang, ada saya tengok di kawasan saya kan, yang orang yang uzur dia pakai napkin. Sebab dia tak boleh beli pampers dewasa. Pampers dewasa ni mahal. Kan kadang satu hari nak pakai sampai 3, dia tak mampu. Jadi dah sampai situasi macam tu, takkan kita nak lihat. Jadi kita terpaksa keluar kan lah. Jadi mungkinlah kalau sudah Datuk esok jadi YB, dia akan faham. Kan? Kalau kita rasa tanggungjawab YB tu betul-betul nak membantu, bukan saja gaji yang kita terima, kita akan cari macam-macam sumber dan kita akan datang macam-macam idea untuk dana pendapatan untuk membantu di kawasan. So YB kena sentiasa kreatif untuk mencari dana tambahan, minta kawan-kawan bantu apa semualah kan. Betul. Bukan mudah jadi YB. Bukan mudah. Memang saya hargai apa yang YB buat, tapi apa pendapat YB bila when government keep on saying peruntukan ni bukan privilege? What do you think about that? Dia actually macam ni. Patut kerajaan dia kena bagi peruntukan. Sebab tu saya cakap Menteri Besar Negeri Sembilan ni, saya tak tahulah kalau berjanji berbohong tu munafik lah. Munafik lah. Betul. Sebab sebelum dia, baru ni dalam sidang DUN yang lepas, sahabat saya YB Paroi, dia mengatakan dalam sidang DUN, Menteri Besar berjanji, tak silap saya pada 2017, kalau dia jadi kerajaan, dia akan memberi peruntukan sama rata kepada semua, kepada pembangkang. Yalah. Dia dah jadi 2018. Dia dah jadi kerajaan. Tapi mungkin masa tu dia nak balas dendam lah pada UMNO, sahabat dia sekarang kan. Dia tak bagi peruntukan. Tapi dah satu sama lah. Kan? Betul. Dulu 1-0, you dah jadi kerajaan, you balas dah satu sama. Betul. Tapi dah 2 kali dia jadi Menteri Besar, pun dia tak bagi peruntukan kepada Perikatan Nasional. Maksudnya dia tak tunaikan janji dia. Tak tunai janji. That's why dengan Menteri Besar ni, sebenarnya dia bukan unfair dekat YB, dia unfair dekat rakyat. Sebab di Labu saya dapat 11,000 lebih undi. Perikatan PH dapat 10,000 lebih undi. Ada 10,000 lebih pengundi pada yang menyokong PH di Labu. Tapi lah dia memberi alasan dia dah lantik penyelaras. Penyelaras ni tak silap saya ada WhatsApp. Dia WhatsApp dalam grup mengatakan dia terima 35,000 sebulan. Peruntukan tu saya rasa sama rata peruntukan dia terima oleh hadun kerajaan. Tapi siapa penyelaras ni? Betul. Bukan menang tanding. Betul. Bukan penyelaras ni dilantik oleh kerajaan negeri. Kerajaan. Jadi ia menggunakan kuasa. Kemudian paling menarik lah, Labu ni MB jadikan DUN angkat. Dia dah lantik penyelaras, dia lantik DUN, dia lantik diri dia sebagai bapa angkat lah di DUN Labu kan. So tak efisien sekali lagi lah dia punya penyelaras. MB jadikan DUN Labu ni DUN angkat. DUN angkat. MB jadikan DUN sebagai DUN angkat. Boleh tengok dalam saya punya TikTok kan, banyak saya beritahu. So adakah itu bermaksud MB tengok YB ni sebagai satu threat? Dia mungkin sebab saya rasa antara yang paling lantang kepada Menteri Besar ni saya lah. Sebab kita kena ingat sejarah. Bersatu ni saya adalah antara orang yang ditipu. Ditipu. Okey. Ialah saya ikut bersih. Turun kat jalan raya, turun kita semua lah kot. Janji nak turun ni, janji nak turun tu, nak bagi peruntukan sama rata, semua perkara. Betul. Itu bukan ribu YB, itu kena scam. Kena scam. Jadi bila kita dah pernah kena scam, kita pula, yalah kita dulu sanggup lawan Barisan Nasional. Betul. Turun ke jalan raya. Jadi bila orang yang meyakinkan kita bahawa Barisan Nasional tu ada buat salah, memang ada. Kan? Tapi dia orang ni tak tahu. Sebab
mungkin Barisan Nasional tu dia 60 tahun jadi kerajaan. Jadi dia beranggapan dia rasa dia tak boleh kalah kan. Dulu kan Barisan Nasional tak siapa pun boleh menang. Betul. Jadi mungkin pimpinan dia masa tu terkilaf. Tapi kalau siapa dah jadi kerajaan sekarang, dia buat perkara yang sama. Betul. Dia lagi tak betul. Sebab dia mengulangi kesalahan yang orang lain dah buat. Sebab tu saya bagi tahu Menteri Besar Negeri Sembilan ni dia berada dalam kumpulan pembohong. Wow. Betul? Yeah. Kumpulan pembohong. Sebab dia boleh tengok balik apa janji-janji dia dulu. So dia tahulah yang saya cakap betul ke tak, sama ada dia pembohong atau tidak. YB ini merujuk pada janji-janji mereka dalam buku harapan mereka ataupun dia ada manifesto untuk Negeri Sembilan. Ya. Untuk nasional kan atau untuk negeri? Kalau dulu dia berkempen pada PRU 14 ni, nasional pun kat Negeri Sembilan boleh pakai perkara yang sama juga. Betul tak kan? Okay. Sebab dia bukan nak jatuhkan kerajaan negeri sangat, dia memang nak nasional. Tapi janji dia samalah. Macam saya cakap paling mudah tadi. Paling mudah 2017. Sahabat saya YB Kemaru dalam sidang DUN bagi tahu. Dia tunjuk bukti. 2017 Menteri Besar berjanji nak bagi peruntukan. Dia tak bagi pun. Macam-macam banyak lagi perkara. Dia tak bagi pun. Itu saya bagi tahu. Tapi kalau kita jadi kerajaan, ini janji saya. Perikatan Nasional akan bagi peruntukan kepada semua adun supaya memastikan rakyat-rakyat di kawasan terbabit terjaga. Dan yang kedua, kita akan mulakan di Negeri Sembilan, walaupun dia pembangkang tetapi dia adun yang dipilih oleh rakyat. Dia berhak mendapat peruntukan. Betul lah. Itu sepatutnya. Itu kita akan buat. Kita tak nak anyaya. Seperti kena di kawasan Labu. Berapa susah orang ni. Susah. Memang sukar. Bila orang datang jumpa kita, bukan kita ada 30,000 pengundi, bukan semua tahu. Sama ada kita dapat peruntuk, kita kena jelas kepada dia orang. Jadi betul lah apa YB cakap tu. Saya setuju. Sebab kalau YB kata kalau kita jadi kerajaan, kita akan bagi peruntukan yang sama rata pada even pembangkang pun, itu adalah cara YB menghormati mandat rakyat. Bagi saya kerajaan negeri ke kerajaan pusat ke yang tak bagi peruntukan pada adun dan ahli parlimen pembangkang ni adalah kerajaan yang tidak menghormati mandat rakyat. Mereka dah berkuasa. So mereka rasa mereka akan kekal berkuasa selama-lamanya. Tapi mereka lupa orang yang memerintah 60 tahun pun boleh jatuh. Betul? Sebab tu kadang-kadang orang-orang tua pernah cakap, selagi dia belum dapat apa dia nak, jangan percaya cakap dia. Kita boleh nilai orang tu baik tak baik, dia jujur tidak jujur selepas dia mendapat apa yang dia nak. So Aminuddin selepas dia mendapat apa yang dia nak, dia jadi munafik lah. Okay. Yang peliknya dia hari ni PH tidur sebantal dengan Barisan Nasional. Orang yang dia lawan berpuluh tahun, hari ni dia tidur sebantal dengan Barisan Nasional. Tapi mimpi berlainan. Dia itulah kadang-kadang kita pelik Barisan Nasional ni. Dalam keadaan sekarang, dulu DAP ni takut dengan Barisan Nasional. Tapi hari ni UMNO Barisan Nasional dia nak kekal berkuasa, dia terpaksa bertungkatkan DAP. Kalau dia tak bertungkatkan DAP, dia jatuh. Sebab apa saya cakap? Kalau saya difitnah sehingga satu Malaysia percaya sehingga jatuh, hari ini saya tak akan bersama balik dengan orang yang fitnah saya tu. Betul? Saya tak akan bersama. Tapi Barisan Nasional tidak tahu malu. Dia tak tahu malu. Dia sanggup pertama. Kepala yang memfitnah dia tu salah satu tu berada di Negeri Sembilan. Adun Cina. Betul. Anthony Loke. Tapi hari ini mereka jadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik tapi dalam kepura-puraan. Demi kuasa. Kita boleh lihat tu. Apa yang YB kata ni dia terpakai untuk orang-orang yang berprinsip. Benar? Kalau dia tak ada prinsip, kita cakap macam mana pun dia takkan terasa. Dia takkan terasa. Baik. So
So YB, saya nak tanya sikit mengenai satu isu yang menjadi viral baru-baru ni. Saya rasa ada keluar komen daripada MB Aminuddin pun, isu Abang Petai di Podison kan. So apa peranan YB mengenai isu sebagai ketua pembangkang, apa YB rasa? Ya, Menteri Besar Negeri Sembilan ni dia kena belajar dengan Tok Mat. Tok Mat masa jadi Menteri Besar tu, dia saya ingat lagi dia cakap janganlah penguatkuasa, janganlah orang bona dengan orang peniaga kecil ni kan. Dia memberitahu macam tu. Dia culture, bagi saya culture. Di Negeri Sembilan ni ataupun di Malaysia lah, ni warung-warung kecil ni semua dia unik. Sepatutnya you mudahkan. Kalau isu Abang Petai ni, dia meniaga pakai motor je pun. Betul. Itu yang saya cakap, mana budi bicara. Kalau MB saya ada lihat dalam TikTok, dia bagi tahu bahawa perkara tu janganlah salahkan penguatkuasa. Patut kena lihat siapa yang salah. Dan dia seolah-olah mempertahankan penguatkuasa. Betul lah. Sebagai Menteri Besar, kerajaan dia kena pertahankan. Tapi saya nak bagi tahu kepada Menteri Besar hari ini, kalau dia sanggup turun dengan saya bersama Exco Kerajaan Tempatan, yang saya tunjukkan berapa banyak di kawasan PBT, terutama di Bandar Raya Seremban, yang kes yang lagi mega, lagi besar, yang dilindungi. Kalau kamu mengatakan kes Petai tu, penguatkuasa kamu tu betul, saya setuju. Tak boleh meniaga suka-suka. Tapi saya rasa sebagai seorang tua yang jual petai naik motor, kalau dia dinasihat dengan cara baik, sopan santun, cara baik, mustahil dia akan memberontak. Ya, itu yang kita bincang kat sini. Bila you jadi kerajaan, pertama you kena faham culture tu sendiri. You tak boleh pergi di kawasan luar bandar, you suruh dia tutup warung. Tak boleh. Di Bandar Raya Seremban, warung tu kadang berada sebelum you jadi bandar raya. Padahal di KL pun kadang-kadang kita boleh lihat kan, ada banyak warung-warung juga. Jadi you kena bagi permudahkan. Macam mana yang saya bagi tahu tadi, Tok Mat bagi tahu, you permudahkan. Dan tentunya tak boleh meniaga di tepi-tepi selekoh. Tapi you boleh benarkan orang meniaga dan tak menganggap itu dah sebagai satu kesalahan. You boleh bagi permit sementara. Yang you kena faham, kadang-kadang orang tu bangun pukul 3 pagi buat nasi lemak. Dia meniaga sampai pukul 11 pagi, mula meniaga pukul 7 pagi sampai pukul 11 pagi, dia dapat RM70, RM80. Kalau dia ada RM80 tu, dia tidak akan susah bangun pukul 3 pagi. Tapi saya nak bagi tahu sekali lagi, yang benda ni saya nak bagi tahu pada sekali lagi, saya memang tidak begitu yakin dengan penguatkuasa di majlis di kawasan, terutama di Majlis Bandar Raya Seremban, walhal Podison sendiri pun, sebab saya tahu banyak kesalahan lebih besar berlaku. Banyak kesalahan lebih besar berlaku, dan kamu menjadikan isu peniaga petai ni seolah-olah penguatkuasa dah buat kerja. Saya ada satu pengalaman dalam Ahli Majlis Pembandaran Nilai. Saya pernah bercakap dengan Datuk Bandar pada masa tu, Tok, tahniah di bawah pimpinan Datuk, warga asing ni pupus di Majlis Pembandaran Nilai. Datuk jawab, "Yo, kau sedang nampak banyak ya." Saya kata, "Ya, Datuk. Kalau banyak tu, apa masa laporan daripada penguatkuasa ni, tak pernah pun ada satu warga asing ditangkap." Betul. Yang ditangkap hanya itulah peniaga-peniaga kecil. Makcik tua. Betul. Ini yang dikacau. Tapi warga asing tak ada. Ini yang saya bagi tahu. Ada empathy untuk warga asing, tak ada empathy untuk rakyat biasa. Ini yang saya bagi tahu. Jadi masalahnya. memang ada kesalahan. Dia YB, bila video Abang Petai tu jadi viral dalam TikTok, saya ada terbaca komen bawah video tu kan.
saya came across komen yang orang Negeri Sembilan sendiri komen, apalah besar sangat kesalahan dia, pergilah tengok dekat Nila 3. Ribu-ribu warga asing berniaga. Bukan nilai 3 je tuan, kalau kita tengok ni kedai Aceh kan, pasar malam pasar malam ni memang penjaja kecil tempatan. Tapi yang paling seronoknya kalau kita pergi ada warga asing tu. Tapi kalau warga asing datang tak ada. Tak ada. Kan? Betul. Jadi maksudnya apa? Ada info lah yang bagi tahu. Betul. Kan? Mungkin saya nak bagi tahu di sini di Negeri Sembilan ni kan. Pada peniaga-peniaga lebih baik meniaga ikut pintu belakang. Kan? Sebab ikut pintu peniaga Lain macam punya nasihat ni. Ikut meniaga pintu belakang ni dia free SSC. Kan? Tak payah lesen. Kemudian tak payah bayar income tax. Tak payah signboard. Buat kuasa pun tak masuk. Untung 100%. Sebab kalau meniaga ikut pintu depan, you kena bayar SSC. You kena bayar income tax. Pungut kuasa selalu masuk. Betul, untung belum pasti. Jadi ini yang kita boleh gambarkan sekarang ni. Dan saya rasa ini mungkin ramai yang setuju. Sebab mungkin pada orang yang berniaga di kawasan Majlis Bandaraya, di kawasan Majlis Bandaraya ni, dia orang tahu yang warga asing bermahjarela yang tanpa IC ni, yang masalah ni adalah orang yang ber-IC. Jadi So kita jadi pelarian di negara kita sendiri. Ya, memang betul. Kalau kita lihat balik, hari ni kita berebut minyak masak. Betul. Kalau pergi pasar raya berebut minyak masak. Beras. Berebut beras. Santan lagi mahal daripada petrol lah. Kan? Jadi sebab tu saya ingat kadang-kadang ada orang datang kawasan itu, saya rasa sebagai seorang orang politik semua harus malu. Sebab dia kata, saya rasa YB lebih baik saya patah IC saya ni, saya buang lah. Sebab bila saya pakai IC lagi sukar nak berniaga. YB tak boleh salahkan kerajaan Madani sebab ini semua adalah antara pencapaian kerajaan Madani ni. Betul lah. Itu keistimewaan dia. Kan? Mana yang dia janji nak turun, hari ni semua dia naik. Kan? Tu saya kata Sudan, kalau ada kita yang dia ada janji nak turun hari tu, dia terlupa nak naik, kita ingatkan. Dia lupa. Segala benda yang dia janji nak turun kan, dia naikkan. Dia naikkan. So dia buat terbalik. Ya, betul. Kerajaan yang suka benda-benda terbalik kan. Tapi biarkan dia terus macam tu. Kita jangan nasihat banyak sangat. Dia sedar pun susah juga. Panas ni MB. Kalau rasa MB Negeri Sembilan tengok Gepul-gepul asap kat telinga dia. Itulah saya cabar dia bertanding di Labu. Kan? Labu sungguh YB nak cabar orang. Yalah, dia nak jadikan don angkat. Kalau don angkat ni bermaksud, bila kita dah main angkat-angkat ni, kita bermaksud kita dah ada hajat. Kita dah hajat. Alang bertanding lah. Ini best ni. Kalau tidak pun, kalau dikekal di Sikamat, dia bagi tahu. InsyaAllah akan datang saya bertanding di Sikamat. Masih panas MB ni. Panas ni. Panas. Bagus lah cabar Ketua Pembangkang mencabar Menteri Besar. Betul. Ini baru next level. Betul. Dia terus panas. Ini baru mafia. Sebab tu kita yakin yang Perikatan Nasional akan jadi kerajaan akan datang. InsyaAllah. Yakin? Yakin. Okey, hebat. Baru topik pertama dah panas-panas dah. I think we take a short break for a while. Can. Then we go to the next topic. Okay. Wabi, saya nak menjelaskan sikit. Tadi Wabi cakap dekat Negeri Sembilan, kita punya pembangkang ni a very small number against a very big majority government side kan. Jadi suara pembangkang ni technically kecil. Apa yang diusahakan untuk untuk membawa suara rakyat? Okay, jujurnya kan 5 adun Perikatan Nasional baru. 2 daripada Bersatu dan 3 daripada PAS. Kami sangat baru. Dan jumlah kecil lah berbanding kerajaan 31 orang. Bila kami masuk di sidang DUN kali pertama, dah tentu perasaan gemuruh tu sedikit ada lah.
lebih-lebih lagi kan bila kita berhadapan dengan bekas Menteri Besar Tok Mat kan, Timbalan Presiden UMNO. Kemudian Wabi Anthony Loke kan, Setiausaha Agung DAP. Kemudian Yang Berhormat Sikamat Menteri Besar, dia naik Presiden PKR. Kemudian Yang Berhormat Pengurusi UMNO Negeri Datuk Jalal. Heavyweights ya. Dan ada adun-adun dia yang berpengalaman Tapi kami 5-5 baru. Yang menarik, kali pertama mungkin kalau dulu UMNO adun dia yang baru masuk dalam sidang DUN, dia dah ada yang senior. Jadi dia boleh rujuk macam mana perjalanan sidang DUN ni. Betul. Bila nak mencelah, bila nak menjawab. Macam tu juga daripada PH. Mereka ada yang senior. Bila yang baru masuk, mereka ada yang senior. Tapi kami 5-5 ni baru. Betul, tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Saya pernah tulis surat pada ataupun WhatsApp lah, tak silap saya, pada Setiausaha Dewan. Memberitahu boleh tak ajar kami macam mana nak soal jawab dalam sidang DUN ni bila nak mencelah. So dia mula dia senyap. Tu dah dekat 3-4 hari saya telefon, dia tanya, Baby, saya senyap tu sebab saya tak pernah pula ada telefon ini. Betul juga. Sebab sebelum ni kan dah ada senior. Jadi sukar tau sebenarnya bila kita nak bangun, bila nak mencelah. Kita tak tahu. Tak tahu peraturan dia. Tak tahu peraturan. Kita baca buku peraturan, tapi kita yalah, bila secara praktikal ni dalam dewan tu kita akan keliru sikit. Betul. Tapi lama-lama kita dah mula belajar dan kita dah mula menguasai lah. Kalau boleh tengok sidang-sidang DUN yang last hari tu pun nampak ada Perikatan Nasional cemerlang. Dalam sidang DUN soalan-soalan kami tanya pun cemerlang. Sebab tu sekarang ni kerajaan dia dah buat 4-1. Maksud 4 soalan kerajaan, 1 soalan pembangkang. Jadi mungkin satu hari biasanya dalam 15-16 soalan. Dan kalau dah pukul 11.30 12 dah speaker dah bawa kepada bahas lah. Jadi soalan tu tak boleh banyak kan. Dan kita dalam sidang DUN pun kita diberi, kalau DUN biasa 10 minit. Saya sebagai ketua pembangkang 12 minit, 2 minit tambahan. Tapi kalau kita mula hentam keras sikit kepada pihak kerajaan, dah kena potong lah. Dah kena potong dah. Kalau kita puji dapat lebih sikit. Tapi sejarah saya tak pernah yang memuji. Tapi hari ke hari kita dah mula selesa. Saya tak sabar tunggu sidang DUN bulan April ni. Sidang DUN pertama, penggal pertama untuk penggal ketiga sidang DUN pertama bulan April ni. Banyak soalan kita tanya. Saya pun tanya soalan penuh kali ni. Jadi insyaAllah dalam sidang DUN kali ni ke-5 adun Perikatan Nasional akan tunjuk kematangan yang lebih daripada sebelum ni lah. Apa jenis isu rakyat yang biasanya YB perjuangkan? Saya rasa contoh-contoh YB cakap mengenai isu warga asing. Is that your key concern? Bagaimana dengan isu sara diri? Yalah, kalau isu rakyat ni, isu sara diri ni sebenarnya di peringkat parlimen pun dah bawa. Dan baru ni pun dah terbukti bila Mardi mengesahkan 5,000 sampel beg beras tempatan, beras import mengandungi 50% beras tempatan. Jadi itu dah terbukti. Dengan kerajaan Mardi ni kita cakap banyak pun tak guna. Sebab dia cakap dia betul. Dia cakap zaman dia lagi murah. Dan kenyataannya tak macam tu. Tapi saya sekarang ni lebih tertarik membawa isu-isu rakyat melibatkan komuniti. Contoh dalam sidang DUN yang awal pun saya dah bagi tahu, yang lepas ni pun saya dah bagi tahu. Saya menekankan contoh menaikkan gaji imam, menaikkan gaji siap. Gaji imam di Negeri Sembilan ni 800. 800 ringgit. Siap kalau tak silap saya sekarang dah naik 400. Itu bawah gaji minimum bukan? Bawah gaji minimum sebab dikira sebagai allowance. Tapi di pusat khidmat saya aduan, banyak masalah-masalah yang datang pada saya adalah masalah-masalah melibatkan anak-anak. Masalah-masalah moral. Kita sedia maklum dengan zaman media sosial ni.
handphone, kemudian vape. Vape ni satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Membimbangkan. Betul. Agree. Jadi bila saya lihat benda ni boleh diatasi dengan agama. Walau tak kira Datuk maksudnya you agama Hindu pun, kalau you anak-anak you mempunyai pegangan agama yang kuat, dia mungkin akan lebih mendisiplin. Jadi saya sebagai seorang Islam, saya menekankan supaya gaji imam dan syiah ni dinaikkan, supaya imam ni dapat memberi tumpuan kepada masjid. Dia dapat mengimarahkan masjid. Contoh, kalau gaji imam dinaikkan sehingga RM2,000, gaji syiah mungkin RM1,500 ke RM1,700. Jadi mereka memberi tumpuan sepenuh masa di masjid. Jadi kalau budak sekolah pagi balik tengah hari, dia mungkin boleh pergi ke masjid surau yang berdekatan, belajar mengaji percuma. That's a good idea actually. Belajar mengaji percuma. Kalau di sekolah petang, dia mungkin lepas maghrib dia boleh pergi belajar mengaji percuma. Saya yakin bila anak-anak ada pegangan agama yang kuat, dia akan lebih berdisiplin, dia akan terhindar kepada perkara-perkara yang salah. Setuju. Ini saya dah bangkitkan 2 kali dalam sidang DUN. Sebab ibu bapa dengan kekangan ekonomi zaman Madani, bila mereka ada masalah, mereka akan tolak perkara-perkara yang mereka ada pilihan. Mungkin mereka mempunyai anak boleh belajar agama di sekolah, sekolah kebangsaan. Jadi dia mungkin tak hantar di sekolah kafar. Jadi kita sedia maklum kalau di kawasan Felda, saya Felda lu jalan kaki boleh pergi belajar sekolah agama ni. Tapi kalau di kawasan bandar dia jauh. Dia perlukan transport, dia perlu bayar yuran. Jadi bila pendapatan tak ada, dia ada pilihan. Bila ada pilihan, dia pilihlah di sekolah. Tapi belajar agama di sekolah mungkin tidak sebaik di sekolah agama. Betul. Jadi sebab tu saya bagi tahu kerajaan perlu ada mengambil maklum perkara ni. Kalau you tak bijak, bila kita bagi tahu, pembangkang bagi tahu suatu perkara yang logik, you kena terima. Ini munasabah betul. Munasabah. Agree. Kan? Tapi jawapan Menteri Besar, kita harus lihat kita punya bajet. Tapi alhamdulillah lah gaji dia itu naik daripada RM19,000 pergi RM30,000. Oh bagus. Itulah Abi, saya pun actually soalan seterusnya saya nak tanya Abi. Rakyat tengah susah. Harga barang naik. GST tukar SST jadi daripada 6 ke 8% apa semua. Rakyat tengah susah. Isu-isu kenaikan kos sara hidup ni tengah betul-betul mencekam, meluncur. Tapi pada ketika ini Menteri Kerajaan Negeri Sembilan boleh naikkan gaji mereka untuk semua adun, termasuk adun pembangkang. So, saya nak tanya soalan ni pada YB. Adakah YB bersetuju ataupun YB membangkang kenaikan ini yang dikatakan 30% tak silap saya. Gaji dia naik 30%. 30% ya. Okey. Dalam masa sidang DUN, bila dibahas untuk kenaikan gaji, saya bangun menentang. Saya tak bersetuju. Dan sahabat-sahabat Perikatan Nasional pun turut tidak bersetuju. Tapi kalau gaji itu naik melibatkan adun saja, mungkin saya bersetuju. Lebih-lebih lagi saya tidak mendapat peruntukan. Disebabkan gaji hari tu YB ni lah, kita guna tu semua. Perikatan Nasional ni dia telus. Dia terus terang. Sebelum ni gaji saya RM8,954. Lepas naik lebih kurang RM12,900. Okay. So jadi saya perlukan kenaikan tu. Kalau dia hanya menaikkan gaji adun, kan? So, kita tak ada peruntukan, kita boleh lah guna di kawasan kita kan. Hari ni kita dah dapat terima kenaikan gaji. Baru ni buat program back to school pun saya buat 2,000 beg. Kan? Saya masih ingat lagi YB Itu YB minta maaf jelas sikit. Itu guna duit sendiri lah tu. Lebih itulah. Itu yang saya nak bagi tahu. Dah tak ada peruntukan. Tak ada peruntukan. Masa saya menentang tu, ada adun daripada kerajaan bangun. Patutnya adun labu kalau bercakap, okey, saya menolak kenaikan gaji ni dengan menolak tidak mau terima kenaikan. Itu you hebat. Tapi saya bijak sikit. Kan? Terimalah dulu. Sebab kita tak sokong pun naik. Tapi macam saya bagi tahu tadi, saya tidak sokong kenaikan yang dibahaskan. Tapi saya balas balik kenyataan daripada adun kerajaan tu.
Lepas dia naik gaji, tak terima gaji pun lagi. Oh. Saya terus beli sumbangan beg sekolah, 2,000 beg. Boleh tengok di media sosial saya. Jumlah dia hampir RM50,000 lah. So kalau naik gaji RM4,000, 12 kali 4, 48. Jadi saya dah advance Dulu. Tapi yang saya nak bagi tahu, kita balik pada soalan kita tadi. Kenaikan itu melibatkan kenaikan YB, Okay. Esko dan juga Menteri Besar. Esko dan Menteri Besar ni, dia dah ada gaji Esko. Okay. Betul. Yang itu RM10,888. Itu tambahan ni ke, YB? Dia setiap Esko, dia ada terima gaji. Okay. Dan dia juga terima gaji YB. Dia naik gaji YB cukup ah. So YB maksudnya dia ada gaji adun, dia ada gaji untuk Esko. Lepas tu dia ada allowance lagi. Bukan. Dia ada allowance ada. Bila you sebagai YB yang berhormat 36 orang ni akan menerima allowance. Okay. Dengan gaji lah. Lagi ada peruntukan lagi? Gaji lah. Tapi kita ni di Negeri Sembilan ni kita dipanggil allowance. Okay. Yang peserit kita tu dia allowance dia terima RM12,000. Kenaikan ni RM12,000 dia terima. Dan ada plus mungkin dia punya allowance lain. Tapi yang Esko dia turut serta terima gaji Esko. Tambahan. Sebelum ni RM10,000. Naik kepada RM15,000. Okay. Menteri Besar daripada RM19,000 naik kepada RM30,000. Dahsyat. Jadi ni yang saya cakap, sepatutnya kalau you naikkan gaji YB saya, mungkin saya Perikatan Nasional boleh bersetuju. Tapi you turut naikkan gaji Esko RM10,000 ke RM15,000. Menteri Besar daripada RM19,000 ke RM30,000. Jadi kalau campur tuntutan dua gaji, mungkin Menteri Besar boleh terima mungkin RM70,000 sebulan, RM80,000 sebulan. Uish. Esko Tak, YB kena faham. Menteri Besar Negeri Sembilan ni daripada parti derita. betul. Sebab tu gaji dia pun derita. Dia daripada tahun 98. Kan? Jadi bila dia dapat, mungkin dia rasa dia perlu lah sebelum dia pencen sekurang-kurangnya. Kalau dapat separuh pencen tu pun dah berapa kan. Betul. Dia dah penggal kedua jadi Menteri Besar kan sekarang. Tapi tu yang menariknya. Kalau kita balik pada cerita tadi, gaji siap 400. Gaji Menteri Besar RM30,000. RM30,000. Gaji imam RM800. So bila dia cakap pula gaji dia dah tak revise dekat 10 tahun. So gaji siap dengan imam ni berapa tahun? Betul. Tapi jangan risau. Kalau Perikatan Nasional jadi, gaji imam dengan siap ni confirm akan naik. So kurang-kurangnya gaji minimum. Okay. That's good. Supaya tadi saya beritahu kita dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang tengah Betul saya setuju. alami sekarang. Saya setuju bila anak muda kita diberikan ajaran agama yang sebaik-baiknya, saya percaya mereka akan tidak akan terpesong dan tidak akan tertarik dengan benda-benda yang bukan-bukan LGBT lah, vape lah dan semua ni lah. Dia tidak akan ada isu ajaran sesat juga. So saya setuju dengan YB part ni. Okay, sinopsisnya menteri-menteri bergembira, rakyat masih menderita. Betul. That's what's happening right now. We must change this lah. Kalau jadi menteri besar RM30,000 sudah. Gila banyak. Itu kita tak cakap lagi. Elok-elok nak gaji-gaji lain. Betul. Dia pun duduk dalam GLC kan. GLC lagi. Betul. Peruntukan lagi. Banyak tu. MBI. Betul. Pengurusi sains. Betul. Kan. Tapi dia akan berebut lah tu. Parti derita sudah. Parti derita. Lepas ni saya rasa dia akan lebih masuk ke your area, I think. We talk about all this. Okay, interesting. Tapi to me, I feel that is the Menteri Besar Negeri Sembilan ni is not a very bright person lah. I mean the way I look at him, I think he's not a very bright politician. Why you say that, brother? Why is that? You guys must tell me. Because I think maybe you forgot I also come from Negeri Sembilan. Betul? Okay, yes. So you also a citizen there, local citizen there. Yes. Betul? Saya anak jati Negeri Sembilan. You have the right to speak also. Yeah, IC saya 05 saja. Okay. So I see a lot of local issues in Negeri Sembilan. The way they handling it and all that. Sebelum jadi kerajaan mereka ni pejuang rakyat, ada di jalanan, tapi lepas berkuasa dah jadi kayangan. Jadi tikus-tikus sebenarnya, tak bersuara.
Macam YB cakap tadi lah, bila mereka jadi pembangkang, mereka bersuara nak peruntukan sama rata, nak hak sama rata, nak ni nak tu, everything under the sun they want. Tapi lepas jadi kerajaan, mereka buat balik apa yang UMNO buat. So to me, there's no difference between you and UMNO. Betul. Tambahan pula ini dia boleh tidur sebantal dengan UMNO. Mereka dah lupa apa itu buku harapan. I don't think so. Itu bukan buku harapan, itu buku tak ada harapan. Tak ada harapan. Okay, alright, interesting. YB, saya ada satu soalan pada YB. PRN Negeri Sembilan ni berlangsung pada tahun 2023. Pada ketika itu ada gelombang hijau. Gelombang hijau yang dikatakan boleh mengubah landscape politik sehingga Negeri Sembilan. Dia kata akan mengubah landscape politik di negeri-negeri lain termasuk Selangor dan akan pergi ke Negeri Sembilan. Tapi saya tengok keputusan PRN tu, Perikatan Nasional hanya mampu menang 5 kerusi saja di Negeri Sembilan. 5 kerusi out of 36 kerusi. So apa pandangan YB? Dan YB rasa apa puncanya? Baik, masa PRU 15 kita lebih teruk. Keputusan DUN, kalau kita ambil parlimen, kita pecahkan DUN. Keputusan kita ada menang. Labu masa tu menang juga. Walaupun parlimen rasah ni DAP, tapi Labu keputusan dalam DUN tu, saya masih ingat Perikatan Nasional dapat 8,380, PH dapat 8,230, UMNO 6,000 lebih. So Perikatan Nasional menang di Labu, majoriti 147. Semasa PRN kita bertambah baik dengan gabungan UMNO dan juga PH. Sepatutnya kita kalah lebih kurang majoriti 6,000, tapi walhasil kita menang majoriti 1,000 lebih. So you guys made inroads actually. Ya. Okay. Dan semasa PRN sebenarnya Perikatan Nasional dah menunjukkan satu keputusan yang baik. Sebab kita menang di 5 tempat. Di Labu, saya melawan ESCO. Dengan masa tu kempen di Labu ni hardcore daripada PH dan UMNO ramai turun. Di Bagan Pinang, kawasan tentera, kita menang. Di Paroi, Parlimen Rembau, Tok Matnya Parlimen. Okay. Kalau ikut keputusan PRU, patutnya kita tewas. Sebab gabungan PH dan juga UMNO cukup kuat. Tapi kita menang majoriti lebih besar, 6,000. Di Gemas, kawasan Felda, ada undi kem tentera. Walaupun kalau kita kalah undi kem, kita menang. Tapi kalau kita kalah undi tentera, itu pun kita still menang di Gemas. Keputusan yang baik. Di Serting, luar biasa. Serting jempol, tak pernah orang lain boleh menang, Perikatan Nasional menang. Itu kubu kuat UMNO tu. Itu kubu kuat UMNO. Dan saya rasa dia tak pernah kalah selama ni kan. Tak pernah kalah. Kalau yang lainnya, kita ada 10 tempat, 8 tempat kita lawan UMNO, kita kalah majoriti 700, bawah 700. Di Juasih, sahabat saya Wayaram Datuk Edin, dia kalah 78 undi. Menang semua kawasan UMNO ni, kawasan Melayu. Tapi bila datang di, saya ingat Bukit Gelugu, PDM yang majoriti Cina, dia hanya dapat 19 undi. Dan kalah 78 undi. Di Palung, 100% Felda. Palung 3 sampai Palung 16. Masa PRU, kita nombor 3 tak silap. BN nombor 1, PH nombor 2. Kalau ikut gabungan 2 tu undi masa PRN, kita patut kalah 11,000 undi. Tapi hari tu kita kalah 500 undi saja. Wow. Di satu lagi kawasan Rembau, Kota, kita kalah 135 undi. So the tide is shifting actually. Di Paroi kita menang, Rembau kita menang. Kota kita kalah 135 undi dan ada banyak kawasan. Kita menang kawasan Melayu. Semua kawasan Melayu boleh majoriti PDM, semua kita menang. Tapi bila hadir di kawasan Bukan Melayu, sebab tu cakap BN dia patut berterima kasih.
Kalau dia terus kekal bersama dengan DAP, dia akan kalah lebih teruk undi Melayu ni, saya yakin. Dan luck dia, PH berkempen dengan baiklah supaya pengundi China dan India pada masa tu menyokong Barisan Nasional. Jadi saya kata itu bukan satu keputusan yang buruk untuk Perikatan Nasional. Kami bertanding untuk kali pertama dan kita sedar kekurangan kita di mana. Sebab tu saya sebagai ketua sekarang, kita dah mulakan langkah kita mungkin diam, tapi kemas. Saya yakin Negeri Sembilan kita mampu ambil alih kerajaan berpandukan keputusan PRN yang sudah dan isu-isu semasa yang timbul. Dan kita boleh tengok di media sosial sekarang, bila pengundi-pengundi bukan Melayu dah mula tunjuk kemarahan. Saya yakin mereka patut marah. Kalau mereka sayangkan keluarga mereka, mereka patut marah dengan kos sara hidup yang meningkat, dengan isu-isu yang berbangkit sekarang. Kalau 20% undi ke 30% undi kaum India beralih kepada Perikatan Nasional, kita yakin kita akan ambil alih kerajaan. Dan kalau pengundi Cina ni 15% beralih pada kita pun, itu dah satu. Saya rasa dalam PRN yang lepas, dia ada peningkatan undi kaum India pada Perikatan. Saya rasa, if I'm not wrong, I just can't recall the statistics, but if I can recall it right, ada peningkatan 5 hingga 10% undi kaum India kepada Perikatan Nasional. Tapi tidak ada sebarang peningkatan dari kaum Cina. Okay. Di Labu, kalau berpandu undi PRU 15, masa PRN, saya ada dapat tambahan 1,000 undi daripada kaum India. Okay. Lebih kurang 1,000. Di Labu ni lebih kurang pengundi kaum India dalam 5,000 orang. Saya dapat 1,000. Sebab ada kawasan estate tu, PH tak ada bilik gerakan. Okay. Perikatan Nasional ada bilik gerakan. Tapi mungkin tak berlaku di semua kawasan di Don-Don di Negeri Sembilan. Kalau apa yang kita buat, rekod yang kita ada sekarang, tak semua kawasan yang ada dapat sokongan kaum India lah. Tapi kaum Cina memang still sama macam PRU 15. Masa PRN perkara yang sama. Perikatan Nasional kurang dapat sokongan. So saya percaya, saya pun ada dengar ramai ahli-ahli dan penyokong PH, terutamanya daripada PKR, sedang berhijrah beramai-ramai masuk ke satu sekarang ni. So apakah itu benar? Orang Malaysia ni bijak tu. Okay. Kalau tahun 97, saya SPM ni, dalam sekolah saya tu dapat pangkat 1 tu mungkin 15 orang. Okay. Daripada 200 pelajar SPM. Tapi kalau sekarang, kalau 200 pelajar, kalau ikut pangkat lah, mungkin sekarang grade kan, kalau kita ikut pangkat, mungkin kalau sekarang mungkin separuh dapat pangkat 1. Maksud saya nak bagi tahu tu, you tak boleh selama-lamanya menipu. Kan, sebab orang Malaysia bijak. Mereka semua dah mula tahu yang Anwar Ibrahim ni mungkin janji. Apa saja yang dia bagi tahu, walhal kita tengok masa hari raya yang lepas, masa hari raya dia bagi 50% dah. Betul. Kerajaan sebelum ni bagi free. Sepatutnya tak ada tol kan lekas. Yes. Sepatutnya tak ada tol lah kan langsung. So tu saya bagi tahu, itu satu janji juga. Dia punya manufaktur dia semua dia tipu. PT-PTN, naik minyak, semua pendidikan percuma, termasuk melibatkan hal perut rakyat pun dia tipu. Jadi sanggup mana-mana rakyat hanya semata-mata nak memastikan yang kesilapan ni dibuat tu orang lain tak tahu, dia terus menyokong penipu. Dia takkan buat. Ada masa dia akan stop. Jadi saya yakin lah yang pengundi India ramai dah beralih ke PKR. Dulu mereka MIC.
So dengan janji-janji Anwar ialah dia boleh menari MGR di hantar pentas. So semua tertipu lah tu. Jadi untuk certain masa tu hari dia dipercayai sebab dia tidak menjadi Perdana Menteri. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri lepas 2 tahun, hampir 3 tahun, dia tidak menunaikan janji-janji dia. 3 tahun cukup kalau kita ikut Tun dulu. Macam-macam dalam masa bulan pertama Tun buat. Jadi tengah berlaku dan akan berlaku penghijrahan ramai pengundi-pengundi Bangsa India kepada Perikatan Nasional. Dan kita sedia maklum Bersatu kita ada Bersekutu. Ramai yang cakap Bersekutu ni dia Bersatu adakan Bersekutu ni tapi dia ni macam dia anak tiri kan. Tak betul tu. Sebab Ketua Bersekutu dan Naib Ketua Bersekutu masuk di dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Tapi kita buat cara yang lebih mungkin moden. Dia jadikan sebagai sayap, sama juga seperti sayap Armada, Sri Kandi dan Sri Kandi Muda. Itu specialnya Bersekutu ni. Jadi saya yakin benda baru tu kan, mungkin dan susah nak terima. Tapi lama-lama pengundi India kaum India akan merasai Bersekutu ni lebih sesuai. Sebab pemimpin-pemimpin dalam Bersatu ni mereka sentiasa jujur. Sebagai ketua pembangkang YB, akan ada ketengahkan ke wakil-wakil baru anak-anak muda dalam next GE? Will that be one plan? Yang non-Muslim lah I'm asking kan? Non-Muslim. Yang non-Muslim. Will that be? Because obviously you nak tarik ni kan? The Chinese crowd, the Indian crowd. Dah pasti. Okay. Sebab Negeri Sembilan ni kita ada beberapa seat di AP yang kita rasa berpotensi untuk kita ambil alih. Sebab penambahan undi Melayu yang ketara, undi 18. Dan juga jumlah pengundi India yang bagus di kawasan tu daripada segi persen dia. Dan juga ada beberapa juga seat PKR yang bukan Melayu yang berpotensi. Jadi kita dah kenal pasti anak-anak muda yang berpotensi, bekerja keras, yang mampu diketengahkan untuk memberi nilai tambah lah. Sebenarnya kita juga meletakkan sekurang-kurangnya satu seat bukan Melayu ni dapat kita rampas. Dan tentu itu salah satu plan, dan plan tu tengah berjalan. Dan akan lihat masa PRN nanti bila pengumuman calon. Saya yakinlah calon-calon Perikatan Nasional kali ni calon-calon yang tambah nilai. Saya nak pastikan kalau kita bermula masa tu 50-50 dia punya keadaan dia, dan bila calon Perikatan Nasional diumumkan kita akan melonjak menjadi 55%. Wow. Itu yang saya akan pastikan. Baik. Maybe I got one question to ask you. Apa potensi Negeri Sembilan actually? As a YB and as a ketua pembangkang, what can be done in Negeri Sembilan? Dari segi if you come into power, apa yang boleh dibuat untuk memartabatkan rakyat? Saya kadang-kadang bila duduk di nilai ni lalu Port Dickson, saya pernah cakap dengan Menteri Besar, Negeri Sembilan ni 10 minit je daripada airport. Betul. Tapi saya tak pernah nampak turis. Tapi Menteri Besar dia jawab dan menghalang saya memberi soalan tambahan. Dia menjawab di Port Dickson tu ramai je turis pelancong asing. Menteri Besar salah faham tu. Itu bukan pelancong asing. Itu pekerja asing. Betul. Ya, betul. Pekerja asing. Suruh dia esko kerajaan tempatan dia tu duduk nilai. Suruh dia ambil satu gambar dalam minggu ni. Sebelum raya habis ni, tunjuk satu muka Mak Saleh dalam nilai. Betul? Yes. Sebab 10 minit daripada airport. Negeri Sembilan ni negeri beradat. Negeri beradat. Dan banyak perkara-perkara yang sejarah yang banyak. Betul. Tapi tak diketengahkan dengan baik. Walhal Esko Pelancongan mencadangkan beberapa cadangan baru untuk menarik pelancong. Nama pun cadangan baru. Benda baru ni orang tak minat.
Tapi kalau kita bawa benda sejarah yang ada, pelancong akan datang. So, jadi kalau saya sebagai Kerajaan Negeri Sembilan, Perikatan Nasional dapat mengetuai Kerajaan Negeri Sembilan, pertama saya akan pastikan pelancongan. Walau di kawasan saya sendiri, Labu ni, dia sempadan dengan Selangor, 10 minit ke 15 minit saja ke airport. Kita akan adakan, mungkin kita bawa apa-apa berkenaan sejarah, kita buat yang bersesuaian di kawasan Labu ni, dan kita tarik pelancong semua hadir. Mungkin kita boleh buat sebelum orang balik ke airport kan, dia boleh jadi hub persinggahan, membeli barangan-barangan ataupun ada makanan Negeri Sembilan ni. Banyak Negeri Sembilan ni makanan dia sedap-sedap. Betul, correct. Banyak perkara boleh buat lah untuk memastikan pelancongan Negeri Sembilan ni dapat diketengahkan dengan baik. Kita ada pantai yang cantik, Port Dickson. Betul. Pantai yang cukup cantik betul. Daripada ibu kota KL 1 jam. Betul. Tapi hari ni potensi Port Dickson ni memang besar. Orang Negeri Sembilan mungkin tak minat. YB, I pergi ke this place called Pantai dekat Ampangan, and there's a forest reserve. Dalam tu there's a World War II plane crash site, very potential tourism value. Tapi saya tak tengok ada orang. I never heard of this. See, we there's a lot of potential that I rasa macam tak diketengahkan. Saya nak lagi tajuk sikit. Okay. Antara benda-benda lah yang saya nak buat di Negeri Sembilan ni, banyak benda besar saya nak buat. Tapi saya nak buat benda sekecil benda je. Okay. Kedai-kedai mara, kedai-kedai MBS. Kalau kita perhatikan, banyak kedai-kedai MBS ni mati. Okay. Kan? Yeah. Kedai lawa, masakan Negeri Sembilan ni sedap. Betul. Tapi kedai warung tu orang tak datang. Punca tak dikenal pasti. Tapi saya nak bagi tahu kat sini ya. Ni bagi YB bagi idea free pada MB. Bagi idea free. Kalau dia tak nak buat, saya buat so. Okay. Meja tu, meja di kedai MBS tu tukarlah. Oh. You jangan letak meja yang mati tu. Okay. You letak meja yang mati. You letak meja kursi yang mati. Meja tu boleh duduk 4 orang. Oh, tak boleh duduk group, tak boleh duduk family. Kalau family you datang 6 orang, 2 orang dah duduk table sebelah. Faham. Kalau datang 10 orang, kawan-kawan malam, duduk 3 table. Dah duduk 3 table. Betul. Siapa nak duduk? Betul. Cuba you tukar kursi tu, you buang kursi tu. You jadikan kursi macam kedai-kedai mamak, kedai-kedai warung-warung tom yam, kursi yang boleh cantum. Mesti warung-warung tu akan meningkat balik. Jadi sebab tu saya cakap, Perikatan Nasional banyak idea. Mungkin orang tergelak yang apa saya cakap ni. Correct. Tapi kalau you tak ada idea untuk menyelesaikan masalah tu, dan you tak boleh jadi leader. Kalau isu-isu lain yang besar, banyak perkara. Ada sahabat bagi tahu dengan saya, peniaga kontraktor, YB, permit pasir ni, loket pasir dah naik. Tapi yang dalam Negeri Sembilan ni, yang benda-benda yang kita rasa you tak payah naik pun boleh selesai. You renew lah awal. Hantar permohonan bulan 8, bulan 9, bulan 5 tahun berikutnya pun tak lulus lagi. Oh, tak lulus? Tak lulus. Ini birokrasi. Isu birokrasi. Okay, faham. Tapi kalau you lulus awal, kerajaan negeri akan dapat pendapatan yang bagus. Betul. You dah 5 bulan awal. Betul. You tak perlu naikkan loket. Ini you naikkan loket sebab you nak tambah pendapatan. Tapi puncanya, you naikkan loket, harga pasir akan meningkat. Harga rumah akan meningkat. Dan akhirnya, akan jatuh pada pengguna. Betul. Sebab tu saya cakap, you jadi kerajaan, you kena cerdik mengurangkan, you kena ada idea supaya rakyat tak terbeban. Nanti kalau saya cerita semua, senang lah mendesak. Dia dapat idea tengok free. Podcast je. Idea free. Dia tengok podcast ni, dapat idea banyak. Dia sama ada dia tak reti nak fikir ataupun dia memang takkan pemimpinan dia tu begitu teruk, haprak macam tu. Itu Saya tanyalah kan, saya tak tahu. That's why I told you earlier, he's not a very bright menteri besar. Dia agak seronok juga bila belanjawan
Belanjawan Negeri Sembilan, pendapatan meningkat. Oh. Pendapatan meningkat, you kena tahulah daripada segi pelaburan ataupun you menaikkan cukai. Kalau you menaikkan cukai, you bukan cerdik, you menyusahkan rakyat. Betul. You know, diversify the income, you just continue to charge the people. Yes. Tapi kualiti hidup kurang. Oh, susah. That is tough. So I think we have talked in length about Negeri Sembilan. Actually Negeri Sembilan ni negeri yang sangat unik. Jadi semua negeri kat Malaysia ni memang unik. Tapi Negeri Sembilan ni dia lebih unik sebab dia dekat dengan KL. And then saya sebagai anak Negeri Sembilan, anak jati Negeri Sembilan, I tengok potensi Negeri Sembilan ni as the next KL. Correct. Of course. You know, I see the potential as next KL. Macam YB sebut tadi kan, Port-Dickson dia ada potensi yang besar. You know, you can always go into wellness. Wellness is a big market, Sudan. You know, when Penang is hopping on it, other states, you know, we have medical tourism, and visitors are coming from Indonesia and all over the world. Yeah. So you boleh buat macam hospital, big hospital, Ayurveda center, betul, or you know, alternative medicine, TCM, traditional Chinese medicine, all that in you know, as a hub in Port-Dickson, and turn the place into medical tourism hub. Correct. Tapi itulah kerajaan negeri yang sedia ada ni, mereka ni tak boleh berfikir. Another thing is retirement homes. Itu pun satu potensi yang boleh dibangunkan, tapi itu pun tak dibuat. Padahal like you say just now, KL sebelah je. Benda ni boleh membawa a lot of diversified income. Tapi itulah, nilai pun tak terjaga. Tak apalah, kita tunggu YB jadi Menteri Besar satu hari nanti. Ada rezeki YB jadi kan. Perikatan Nasional akan ambil alih. Menteri Besarnya Presiden akan tentukan. Ini penuh keyakinan ni. Ini kita nak. Tapi YB yakin tak boleh menang Negeri Sembilan? Saya yakin sangat. Di bawah kepimpinan Tan Sri Presiden dan juga sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional pada masa sekarang, kita akan ambil alih Negeri Sembilan. Dan saya yakin juga kita akan ambil alih kerajaan Malaysia. YB yakin sebab ada presiden macam Tan Sri Muhyiddin ke, ataupun YB yakin sebab ada menteri besar macam Aminuddin? Dia dah tentu pertama keyakinan kepada presiden parti. Jasa presiden masa COVID itu masih diperkatakan oleh rakyat sehingga hari ini, betul lah. Dan bila dibezakan antara PMX dan juga Tan Sri Muhyiddin sebagai presiden, rakyat dapat rasa mereka lebih dijaga pada masa siapa yang memerintah. Dan yang kedua adalah berkenaan Aminuddin sendirilah. Mereka pun tak menang sebenarnya di Negeri Sembilan. PKR kalah, PH kalah. Kalau PRU 14 hari tu dia menang 20. Tapi kali ni mereka terpaksa bergabung dengan UMNO untuk tubuhkan kerajaan. Jadi sebenarnya kedua-dua pun dah kalah. Kan? Betul. Dan kita adalah parti yang tengah menerima sokongan rakyat. Jadi bila banyak perkara yang kita akan dedahkan kepada rakyat di Negeri Sembilan, apa yang kerajaan Negeri Sembilan buat ni nampak macam okey tapi tak okey. Kita akan ada krisis air yang besar. Sebagai contoh, kalau saya bertanya satu soalan pada Datuk, kita akan menghadapi krisis air yang besar dalam tempoh 1 tahun akan datang. Itu melibatkan global, pemanasan global. Jadi apakah tindakan kerajaan negeri untuk memastikan krisis ini dapat ditangani? Dan Menteri Besar menjawab, saya masih ingat lagi, kita akan pastikan lori-lori turbo, tangki dihantar ke kawasan-kawasan yang tak ada air ni. Saya tengah cakap, air tak ada. You nak hantar pakai isi air lori tangki tu pakai air apa? Kita faham soalan. Ini yang saya cuba masukkan. Dan kerajaan dan rakyat Negeri Sembilan ni dia tengah ada satu Menteri Besar yang tak akan boleh menyelesaikan masalah.
Walau kalau saya tanya sekarang pun dia tak selesaikan masalah. YB, kalau macam ni saya yakin lah YB akan jadi kerajaan. Kita jadi kerajaan lah. Ada MB macam ni, saya yakin. Baguslah ya. Itu memang kenyataan. Kan? Bagus Kalau lah. you dah tahu lagi 1 tahun ni nak jadi, you ada masalah air, sepatutnya you kena kerjasama mungkin dengan jabatan-jabatan yang berkenaan. Betul. Isu masalah global, permasalahan global ni bukan isu tahun ni berlaku. Betul. Tahun depan berlaku, hari ni tahu. Betul. Dia dah tahu 5-6 tahun lebih awal. Correct. Sepatutnya pihak sains dah tahu. Betul. Correct. MB sebagai pengurusi sains, Mm-mm. patut MB boleh dapat laporan nasihat daripada jabatan-jabatan yang berkenaan. Jadi you kena ready sekarang. Mm-hmm. Mungkin you kena buat air mata air bawah tanah, Mm-hmm. air mineral ke something macam tu. Yelah. Bukan you cakap you akan sediakan Tadi kalori. tapi air. Orang kata tak ada air, dia kata sediakan kalori. Dia ialah YB, saya pun bekas ahli PKR. Saya kenal lah. Oh, I was once I see. ages ago. Ages ago. Okay. I was Interesting. ahli PKR. Kenal lah. I mean really kenal. So saya pun PKR di Negeri Sembilan juga. So kita tahu. So kita tahu dia punya level tu mana. So that's why I told you kan, it's not a very bright. So sebab tu I kata it's not very bright. So saya yakin selepas YB cakap apa tadi, saya yakin dengan adanya menteri besar macam ni, menteri besar Negeri Sembilan yang macam ni, confirm pembangkang akan jadi kerajaan di Negeri Sembilan. Kita boleh buat kesimpulan dah. Mungkin kami ni baru, tapi kalau Tan Sri Presiden yakin pada saya untuk kali kedua untuk kekal sebagai Ketua Badan Perhubungan Negeri, dan tentu beliau yakin yang kita ada kelebihan, dan tentu saya berbesar hati untuk membalas jasa Tan Sri Presiden. Jadi untuk 3 tahun terakhir ni, kalau PRN Negeri Sembilan ni berlaku term yang penuh, rakyat akan lihat lah yang adun-adun Perikatan Nasional ni kita akan mula lebih agresif. Banyak perkara yang kita akan dedahkan, yang kita tak setuju. Contoh rumah PPR, bayangkan rumah type 18x55, berharga mungkin 80,000 lebih Tapi kalau saya jadi menteri besar, tak apalah saya jadikan rumah tu 120,000 pun. Okay. Tapi biarlah saya rumah tu besar, Betul. 20x65. Bayang you buat rumah saya 80, Rumah size size begitu kecil. Rumah sarang burung they call it. Kan kecil sangat. Dan B40 akan menjadi lebih. Ya. Dengan B40 biasa mempunyai keluarga yang besar, Correct. tapi duduk dalam kawasan yang kecil. Ya, correct. Ya. Kalau tanya, itu mungkin kos yang berpatutan. Jawapan saya satu sajalah. You tak ada idea. Kalau you ada idea, you boleh tambah besarkan rumah tu mungkin dengan nilai yang sama. Dengan nilai yang sama. Dari Perikatan Nasional kita ada idea. Kalau kita buat, kita akan pastikan rumah mampu milik ni semua adalah saiz yang bersesuaian. Tidaklah jadi saiz yang kecil. rasa tak adil lah. Betul. I seen saya pernah pergi ke rumah macam tu, kecil-kecil. Susah duduk. Isi tu kesian tengok macam tu. We have seen that very dekat kan. Dalam estate. Dalam estate kita tengok, kita tinggal dalam rumah tu. It's not a proper house. I like the idea. YB ingin memartabatkan rakyat-rakyat, especially yang susah. Ya, itu yang penting. And kalau pendekatan ini yang dibawa, saya rasa senang je rakyat untuk bertukar. I think that will happen. So yalah, kita harap akan perubahan dalam PRU ke PRN yang akan datang. So saya rasa kita dah sampai pada penghujung podcast Sembang Santai episod ke-8 kita, dan tetamu pertama kita Banyak penyampaian banyak terbaik. Saya tak tahu, mungkin nampak macam baru tapi idea je power. Yalah, YB betul lah. Walaupun YB tadi pada awalnya YB kata YB ni first time jadi adun, tapi saya tengok kita YB ingat boleh kasar hari ni, tapi rupanya tak. Idea yang bernas. Itu berkat tujuh ajar orang-orang veteran dalam parti. Oh, macam tu. Faham. Betul. But long way to go. Yeah, of course. Okay.
thank you YB. You gave us a lot of important knowledge today. And saya yakin YB kita akan pastinya lihat lebih jauh lagi ke hadapan dalam masa-masa akan datang. So mungkin kita akan panggil YB semula jadi tetamu kita lepas menjadi kerajaan di Negeri Sembilan. InsyaAllah. Terima kasih. Yeah. Sanjiwan dan juga Sudan. Thank you. So kepada penonton kita, penonton podcast Sembang Santai, kita dah pun sampai kepada penghujung episod ke-8 dan sehingga kita bertemu lagi dalam episod ke-9. Dengan ini saya mengundurkan diri. Saya Sanjivan dan Hai, saya Sudan. Bye.